Okay, Assalamualaikum and a very good morning to all. Saya tengah test mic. Boleh um, maybe react ataupun chat jika tuan-puan boleh dengar suara saya. Okay, terima kasih. Okay, so for today, ini hari keempat untuk National Training Week. So sebelum kita start today session, saya nak introduce sikit lah siapa Irsyad HR Consulting. So Irsyad HR Consulting adalah one of member kita punya parents group, Profess Consulting Group. So under Profess ni kita ada 6 anak syarikat lah. Setiap anak syarikat tu dia mempunyai speciality yang berbeza. So untuk Irsyad HR Consulting ni um, kita specialize dalam human resource and kita ada provide training juga. Untuk search consulting, kita ada offer services untuk strategy and management consulting. Kita juga ada consultant untuk services information and communication technology yang di-offered under multimedia consulting. Kita juga ada consultant dalam bidang engineering, technical lah basically. Kita ada offer services lah untuk technical consulting dan juga training lah. Untuk executive search, ni basically macam recruitment lah. Our recruitment team, Apis Lensa Sendirian Berhad, dan kita ada buat juga services under Global Talent Link untuk services staffing and outsourcing. So kalau korang berminat nak tahu lebih lanjut, korang boleh boleh go to our website www.irsyad.com.my, ataupun you guys boleh cari maklumat lah. Kita available dekat semua social media platform, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube dan juga TikTok. So tanpa melengahkan masa, so kita move on to today's session, iaitu pengenalan kepada penilaian impak perlindungan data, DPIA. So for today's session akan uh, dijalankan, di delivery oleh our consultant, Encik Urwah Syari. Dan for today, kita ada satu tetamu jemputan khas, iaitu Dr. Muhammad Sufian Basri daripada Pusat Teknologi dan Pengurusan Kriptologi Malaysia yang akan bersama kita hari ini dan beri sedikit input untuk during closing nantilah. Uh, so sebelum kita mula the session, please enjoy the session for today. Kalau ada sebarang soalan, boleh put dalam chat box nanti. After the session, kalau ada masa, kita akan go through the Q&A. And jangan, last but not least, please rename your Google account supaya kita boleh take note on attendance lah. So, tanpa menghilangkan masa, saya jemput Encik Urwah Syari untuk today's session. Dipersilakan. Terima kasih Cik Anis untuk Okay, pengenalan tadi. Boleh dengar suara saya? boleh. Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan salam sejahtera, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua peserta pada kursus pendek kita pada pagi ini. Uh, Seperti yang telah dijelaskan oleh Cik Anis tadi, khusus kita pada pagi ini adalah berkenaan pengenalan kepada penilaian impak perlindungan data ataupun DPIA. Jadi sebelum saya nak mula, mungkin saya nak dapat respon lah siapa yang mungkin boleh bagi like ke ataupun jawab dalam chat box. Pernah dengar tentang penilaian impak perlindungan data DPIA? Ataupun pertama kali, kalau pertama kali nyatakan pertama kali. Okey, Cik Syam pernah dengar Pada yang first time, okey.
pertama kali pernah dengar, okey ada yang pernah dengar, ada yang pertama kali. Dan penilaian impak perlindungan data ini dia berkait rapat dengan Akta Perlindungan Data Peribadi, PDPA. Jadi PDPA ini saya rasa majoriti daripada rakyat Malaysia pernah dengar lah, tentang satu undang-undang yang mengawasia maklumat data peribadi kita lah sebagai pengguna, ya. Jadi objektif hari ini, um, dalam masa yang singkat ni, okey, saya berharap pada akhir sesi ini peserta mampu untuk yang pertama menyenaraikan apakah dia pindaan yang telah berlaku pada 2024 bagi PDPA ini, kerana dia ada berkait rapat dengan DPIA itu sendiri. Kemudian yang kedua, menjelaskan apakah fungsi dan syarat pelaksanaan DPIA, dan juga mengenal pasti apakah dia langkah-langkah kerangka DEICA ataupun DICA di dalam DPIA. Jadi ini objektif yang kita nak capai dalam masa kurang lebih daripada 1 jam ini. Okey, jadi saya just untuk recap bagi yang mungkin tahu dan mungkin tidak tahu bahawa PDPA ini dia telah di diperkenalkan oleh kerajaan pada tahun 2010, dan pada 2013 baru dikuatkuasakan. Jadi pindaan pada tahun 2024 ini merupakan pindaan yang julung-julung kali, yang pertama kali diluluskan oleh kerajaan. Jadi terdapat banyak pindaan. Yalah, maklumlah dah 10 tahun lebih, 10 tahun satu undang-undang itu tidak dipinda, maka banyak. Jadi saya rangkumkan, dia ada 4 kategori, ayat. Ada pengguna punya maklumat tu daripada data peribadi sensitif, ya, biometrik, ya. So di sini sebenarnya ada kaitan secara langsung dengan DPIA yang kita nak bincangkan pada hari ini, di mana DPO ini merupakan individu yang bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan DPIA. Jadi selain daripada itu ada tanggungjawab baru pemproses data. Proses data ini merupakan pihak ketiga ataupun vendor bagi organisasi anda. Jadi saya pergi laju sikit. Jadi menguruskan insiden dan risiko. Sebelum ni tidak ada kewajipan, sekiranya ada berlaku apa-apa kebocoran data, ada orang curi data ke hack sistem kita, kita tidak ada kewajipan dalam undang-undang untuk melaporkan kepada pihak kuasa. Jadi melalui pindaan ini dia ada kewajipan untuk melaporkan insiden. Tak lapor maksudnya kita sengaja tidak lapor, ada denda dia. Dan seterusnya ada peningkatan penalti. Jadi ada peningkatan penalti. Sebelum ni pelanggaran mana-mana prinsip dalam PDPA ini hukumannya sehingga maksimum RM300,000. Sekarang telah ditingkatkan kepada RM1 juta. Dan ada hukuman penjara juga, ya tuan-puan. Jadi next, kita memperkasakan hak dan aliran data. So adanya pengenalan hak kemudahan aliran data, maksudnya kita nak port atau nak pindahkan data kita daripada satu syarikat organisasi kepada organisasi yang lain, dan juga berkenaan dengan pemindahan data modernisi sempadan. Ada perubahan di segi syarat dan kriteria. Okey. Jadi ada beberapa tanggungjawab utama lah, seperti daripada yang saya nyatakan tadi, iaitu yang pertama adalah pelantikan pegawai perlindungan data. Jadi kalau organisasi anda memenuhi salah satu syarat, maka hendaklah melantik sekurang-kurangnya seorang individu sebagai DPO ataupun menugaskan peranan tersebut kepada mana-mana staf yang sedia ada. Ah, jadi kalau organisasi tuan puan dah ada DPO, maksudnya organisasi anda telah mematuhi lah keperluan daripada PDPA ini. Kemudian yang tadi, kewajipan melaporkan insiden pelanggaran data dan juga tanggungjawab secara langsung kepada pemproses data. So nak melaporkan insiden tu dia ada ada apa ni, dia punya kerangka ataupun tempoh. Jadi
Kalau pelanggaran itu tersebut kita dah sedar dalam masa 72 jam, kita kena laporkan kepada Pesuruhjaya Perlindungan Data Pribadi. Kan? Dan sekiranya ada impak yang ketara, yang signifikan kepada subjek data ataupun pemilik data tersebut, maka perlu juga dilaporkan kepada mereka lah. Jadi ini adalah tanggungjawab utama yang menyebabkan adanya kewajipan untuk melaksanakan beberapa lagi tindakan ataupun langkah susulan. Okey. Jadi apakah dia kedudukan DPIA dalam pindaan ini? Dia berkait rapat dengan peranan DPO ataupun tanggungjawab DPO ni. Kalau kita tengok dalam senarai tanggungjawab DPO, antaranya bertindak sebagai facilitator dan titik penghubungan antara subjek data dan pengawal data ataupun pemproses data. Jadi dia juga bertindak sebagai pihak yang berhubung langsung lah, contact person dengan Pesuruhjaya. Selain daripada itu, memberi nasihat, memaklumkan tentang pemprosesan data peribadi dalam organisasi, kemudian menyokong pematuhan PDPA dan Undang-Undang Perlindungan Data, memantau pematuhan, memastikan pengurusan pelanggaran data dan insiden keselamatan dengan betul. Dan yang terakhir ini adalah menyokong pelaksanaan penilaian impak perlindungan data atau DPIA mengikut keperluan yang ditetapkan. Jadi di sinilah tanggungjawab DPO adalah untuk menyokong pelaksanaan DPIA. So pelaksanaan DPIA ini dimandatkan kepada DPO untuk pastikan dia dilaksanakan. Okey. So kalau ada apa-apa soalan just boleh nyatakan dalam chat, nanti saya akan tengok okey. Okey, seterusnya ada garis panduan. Kalau anda boleh lihat di laman web PDP, JPDP itu sendiri ada dua garis panduan yang penting kalau anda berminat untuk lebih tahu tentang apakah dia itu DPO. Ada garis panduan dia. Di situ ada peranan, tanggungjawab, bagaimana nak lantik DPO, bagaimana DPO tu boleh berperanan dengan secara independen. Uh, nak tamatkan DPO pun ada syarat dan juga prosedur dia. Dan dalam pada itu DPO juga bertanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan DPIA itu sendiri. So ada dua garis panduan. Kalau tuan berminat dengan memahami yang lebih dalam, ada dua garis panduan ini yang boleh anda pelajari. Okay, next. Apakah dia DPIA? So, DPIA merupakan salah satu proses proaktif yang dia bentuk untuk menganalisis dan mengurangkan mitigasi risiko bagi mana-mana operasi pemprosesan data peribadi dalam organisasi anda. Jadi dia adalah satu exercise ataupun penilaian yang dilakukan secara proaktif. Sebab ada dua jenis penilaian impak. Ada satu yang bersifat proaktif dan ada juga yang satu lagi bersifat reaktif, bersifat untuk menilai apakah kesan setelah sesuatu berlaku. Jadi DPIA adalah proses proaktif. Jadi kenapa DPIA ni diperkenalkan? Adakah dia benda yang baru? Tidak. Sebenarnya dia adalah satu uh, exercise ataupun penilaian yang telah ada dalam banyak perundangan perlindungan data peribadi di negara-negara lain. Jadi pertama untuk memastikan uh, pengurusan risiko yang proaktif di organisasi sebelum dia memperkenalkan sebarang projek untuk memproses data. Dia haruslah memastikan dia dapat mengenal pasti ada tak ancaman supaya sebarang ancaman ataupun risiko itu dapat dikenal pasti. Yang pertama, yang kedua, adakah boleh dicegah dan apakah sekiranya tak boleh dicegah, sekiranya dia berlaku juga apakah tindakan mitigasi ataupun rawatan yang sewajarnya. Yang kedua adalah untuk memastikan accountability dan ketulusan. Jadi melalui pelaksanaan DPIA ini, syarikat atau organisasi anda boleh menunjukkan bahawa anda mempunyai accountability dan ketulusan. Dan seterusnya dia akan membina keyakinan dan kepercayaan awam. Dan yang ketiga adalah sebagai kecukupan antarabangsa.
Jadi di peringkat antarabangsa mana-mana negara yang telah mempunyai apa ni, akta perlindungan data, majoritinya telah mempunyai peruntukan tentang DPIA. Jadi jadi Malaysia kita tidak mahu ketinggalan dengan ada DPIA ini. Dia memastikan tahap negara kita ni berada setanding dengan negara-negara lain. Okey, jap saya tengok ada apa-apa soalan dulu. Eh, okey, saya teruskan. Okey. Okey, dalam ekosistem DPIA yang telah dikenalkan di Malaysia melalui PDPA, terdapat tiga pihak yang penting di dalam perjalanan pelaksanaan DPIA itu sendiri. Yang pertama adalah pengawal data. Pengawal data adalah pihak organisasi yang menyimpan, memproses data peribadi tersebut. Jadi dalam istilah kita di dalam industri, kita merupakan ada pihak ataupun syarikat lah yang memproses, yang menyimpan maklumat peribadi tersebut. Jadi accountability dalam melaksanakan DPIA ini terletak sepenuhnya di bawah organisasi. Maksudnya syarikat yang anda bekerja, organisasi yang anda berkhidmat itu, dia adalah pemegang accountability yang mutlak. Dia memikul obligasi tanggungjawab undang-undang tersebut. uh, Organisasi juga membuat keputusan tamat sama ada untuk menerima ataupun menolak risiko yang dinyatakan hasil daripada DPIA. Dan organisasi juga harus memperuntukkan sumber. Sumber ni boleh terdiri daripada human resource, manusia, ataupun kewangan dan sebagainya. So sebarang sumber untuk membantu mengurangkan risiko-risiko tersebut harus diperuntukkan oleh pengawal data ataupun organisasi anda. So yang kedua adalah pegawai perlindungan data, DPO tersebut. DPO merupakan orang, individu yang menyokong dan menasihat sama ada DPIA itu perlu dilakukan ataupun tidak. Eh, Bukan, tidak semestinya DPO tu yang perlu buat melaksanakan setiap DPIA. DPO itu boleh melaksanakan ataupun dia sekadar menasihat atau memantau pelaksanaan, dan menyediakan template khusus. Template khusus DPIA ini boleh disediakan oleh DPO. Tapi pihak kerajaan telah menyediakan satu template cadangan yang boleh digunakan. Jadi terpulang pada DPO di organisasi anda sama ada dia nak ubah suai ataupun nak guna sepenuhnya. Tidak ada masalah. Dan seterusnya membimbing proses mitigasi risiko tanpa mengetahui pelaksanaan secara langsung demi menjaga kebebasan. So kalau DPO tu sendiri yang melaksanakan DPIA, so agak ada konflik sikit lah untuk memastikan dia independen, sebab akhirnya DPO sendiri yang perlu sign out ataupun perlu sahkan keputusan tersebut untuk dipanjangkan kepada pengurusan syarikat. Dan di sinilah adanya ketua pelaksana DPIA, atau kalau dalam bahasa Inggeris ni dia panggil DPIA lead. So DPIA lead ni boleh terdiri daripada mana-mana pihak dalam organisasi yang memiliki ataupun merupakan PIC bagi sesuatu projek. Contohnya satu projek berkaitan tentang mengumpul maklumat untuk tujuan marketing. Jadi ketua DPIA seharusnya datang daripada pengurus projek marketing tersebut. Eh. Contoh lain, nak mengumpulkan resume untuk tujuan rekrutmen, maka dilaksanakan pengurus projeknya adalah daripada HR. Jadi untuk melaksanakan DPIA, ketua pelaksana DPIA sebaiknya datang daripada HR, sebab dia lebih mengetahui tentang proses apa data yang apa dikumpulkan, dan melaksanakan 5 langkah DAIKA ini secara praktikal. Eh? So ini tiga pihak. Dan akhirnya saya ingin tekankan bahawa tanggungjawab akhir untuk membuat keputusan adalah syarikat anda. Syarikat anda biasanya diwakili oleh pengurusan tertinggi lah ya. Terdiri daripada maybe CEO ke director ke, mereka lah yang memiliki accountability yang mutlak. Okay, alright.
So, proses pelaksanaan DPIA dia ada tiga fasa, iaitu yang pertama pra DPIA untuk menentukan sama ada DPIA itu perlu dilakukan atau tidak. Kan? Ada syarat-syarat dia nanti kita akan bincangkan. Seterusnya ada 5 langkah DEICA yang disarankan oleh Pesuruhjaya, maka dilaksanakan. Kemudian ada pasca DPIA yang terdiri daripada penyediaan laporan kepada pengurusan kanan syarikat dan juga penyimpanan rekod. Okey, so menarik So, pra-DPIA tadi, pra-DPIA, apakah aktiviti dia? Adalah menentukan bilakah DPIA perlu dilakukan. Tidak semua benda yang berkaitan dengan pemrosesan data perlu dilakukan DPIA. Jadi, dia takkan peringkat yang pertama adalah menilai pemrosesan data peribadi menurut ambang kuantitatif. Okey. Jadi adakah skala data tersebut mencapai jumlah, melepasi jumlah kuantitatif? Ya. Sekiranya ya, maka DPIA adalah merupakan mandatory dilaksanakan. So, jika tidak melepasi kuantitatif, ambang kuantitatif, maka ada peringkat kedua, faktor kualitatif. Okey, adakah konteks ataupun kaedah pemprosesan data peribadi mempunyai risiko yang tinggi? Jadi ada beberapa faktor yang telah dicadangkan oleh um, kerajaan, maka sekiranya dia didapati memenuhi mana-mana faktor kualitatif tersebut, maka DPIA mandatory dilaksanakan. Sekiranya tidak, DPIA boleh juga dilaksanakan sebagai amalan terbaik lah. Kalau kita rasa kita nak laksanakan DPIA sebagai satu tanda amalan terbaik, maka tidak ada masalah. Dan tanggungjawab mutlak untuk menentukan pelaksanaan sama ada keputusan akhir untuk buat ke tak buat tertakluk di bawah pengurusan kanan syarikat akhirnya, bukan pada DPEO, bukan kepada apa ni yang tadi tu, ketua pelaksana DPIA. Okey, terletak pada pengurusan kanan syarikat. Jadi, apakah dia ambang kuantitatif? Okey, kita pergi pada ambang kuantitatif, iaitu penilaian tahap pertama. Syarat yang pertama, sekiranya projek anda tu anda mengumpul maklumat data peribadi melebihi 20,000. eh. Yang kedua, melebihi 10,000 data peribadi sensitif. Data peribadi sensitif ni termasuk yang saya sebutkan tadi, biometrik, maklumat kesihatan, pegangan agama, maklumat rekod jenayah, itu semua maklumat peribadi sensitif, termasuklah maklumat kewangan, kan? Maklumat bil, bil pelanggan, kan? Itu juga adalah maklumat data peribadi sensitif. Jadi sekiranya mana-mana level ini tidak dilepasi, maka DPO ataupun syarikat mestilah pergi kepada faktor kualitatif. Okey, faktor kualitatif ada banyak. Jadi dia merupakan pertimbangan secara subjektif. Sebab kualitatif ni dia berkait juga dengan subjektif. Maka dia bergantung kepada DPO dan juga uh, syarikat menentukan sama ada kesan tak. Yang pertama, kesan kepada undang-undang. Contoh, dia bagi contoh, sekiranya ada syarikat yang menggunakan sistem untuk automatic proses permohonan kredit secara automatik. Jadi sekiranya sistem tersebut menulus ataupun menolak pinjaman kewangan, dia ada kesan kepada status kewangan eh, kepada pemohon. Jadi ada kesan undang-undang yang signifikan. Yang kedua, pemantauan sistematik. Artinya sekiranya bisnes anda, contoh anda buat satu kedai supermart, supermart ada merekodkan penggunaan CCTV supaya daripada image yang di apa ni ditangkap oleh CCTV tersebut membantu anda untuk membuat matching. Okey, orang ni biasa datang, setiap kali datang dia akan beli sekian-sekian barang. Jadi lepas 2-3 kali anda dah tahu dah, anda boleh promote. Jadi boleh beritahu contohnya kepada cashier nak promote apa kepada pelanggan. Itu adalah pemantauan sistematik. Kemudian ada teknologi inovatif, penggunaan AI. Ya. Kalau dalam HR, contohnya HR gunakan AI untuk
mengukur dan menjana skor prestasi pekerja secara automatik. Itu pun faktor kualitatif. Kemudian penafian hak sekiranya anda menggunakan satu sistem untuk menolak hak seseorang pelanggan tersebut sekiranya dienggan untuk dipantau. Contoh dipanggil aplikasi e-hailing sekiranya dia mewajibkan 24/7 24 jam pemantauan location sebagai syarat penggunaan perkhidmatan. Maka ini ada juga kesan kepada subjek data ataupun pelanggan tadi. Okey, next. Ada beberapa lagi antaranya penjejakan lokasi dan tingkah laku. Okey, ini contohnya kita track behavior ataupun location seseorang itu untuk membantu meningkatkan pembelian dan juga memanipulasi harga jualan. Uh, Contoh yang saya pernah berjumpa dengan satu syarikat delivery. Dia memantau, dia memantau driver punya behavior, location. Berapa cepat dia pergi kepada satu lokasi ke satu lokasi. So dia tanya adakah itu ada impak kepada perlindungan data. Saya kata ya, sebab itu dia menjejak secara sistematik lah. Ya. Okey, yang seterusnya jika dia ada kesan kepada kanak-kanak, kanak-kanak ni bawah umur lah dan juga golongan rentan, golongan yang sakit, OKU kan, sebab mereka ini tidak boleh mereka kurang kemampuan untuk mengawal sendiri data peribadi mereka kan. Kalau kanak-kanak dia bergantung pada ibu bapa, kalau OKU tu dia perlu penjaga Uh, dan juga uh, adanya profiling ataupun automatic keputusan automatik yang berisiko tinggi. Ya. Anda ada satu sistem yang membolehkan keputusan sesuatu itu dibuat secara automatik tanpa ada campur tangan daripada manusia. Jadi dia akan secara tidak langsung menjejaskan kepentingan ataupun hak bagi seseorang individu itu. Jadi ada 7 dicadangkan sebagai faktor kualitatif. Jadi sekiranya salah satu ini telah dipenuhi, maka anda wajib melaksanakan TPIA. Okey. Seterusnya saya nak perkenalkan langkah DEICA. So DEICA yang pertama adalah describe ataupun perihalkan. E adalah evaluate, kita nilaikan. Yang ketiga, I adalah identify, kita kenal pasti. C, kita pertimbang ataupun consider. Dan yang terakhir, kita buat assessment ataupun kita taksir. Okey, kita pergi satu persatu dengan secara ringkas. Okey, D, kita memperihalkan apakah operasi tersebut, jenis data yang kita collect, eh, apakah tujuan dia, skop dia, itu adalah proses yang pertama. Kita kena kenal pasti. Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta lah kan. Jadi kena ada description bagi setiap projek pemprosesan data. So ada 4 perkara yang perlu kita perihalkan dalam langkah yang pertama, iaitu sifat. Apakah sifat data peribadi yang diproses itu. Uh, Bagaimana data peribadi tersebut disimpan, dikumpul, digunakan. Yang kedua, skop. Apakah yang dimaklumi oleh pemprosesan? Setakat mana kita ambil data tersebut? Frekuensi dia, tempoh yang kita proses, bilangan subjek, kawasan yang kita collect, kan? Adakah dia kawasan seluruh Malaysia ataupun di sebuah negeri tertentu sahaja. Kemudian konteks, kita nyatakan apakah dia uh, gambaran terhadap situasi pemprosesan itu yang ada mempunyai hubung kait dengan kepentingan awam ataupun isu-isu semasa. Dan yang keempat adalah tujuan. Kenapa sebenarnya kita perlu memproses data tersebut? Kan? Dinyatakan dengan jelas di dalam bahagian tujuan. Alright? Ya, okey, itu step yang pertama. Okey, step yang kedua adalah evaluate ataupun nilai. Nilai ini maksud kita nak menilai apakah aspek-aspek pematuhan, keperluan dan kekadaran dalam operasi pemprosesan yang berhubung dengan maksud prosesannya. Maksudnya apakah ada tak cara lain kita boleh capai matlamat kita
uh, tanpa mengumpulkan data peribadi yang sedemikian banyak, kan? Contohnya, kalau dengan hanya mengumpulkan nama sahaja kita boleh memproses perkhidmatan kita dengan baik, maka nama sahaja adalah memadai. Uh, Tapi kalau tanpa nama dan nombor kad pengenalan kita tak boleh proses, maka kita kena nyatakan di situ. Perlunya nama dan nombor kad pengenalan kita collect. Kalau tidak, kita boleh nyatakan cukup nama saja. Itu maksudnya, kita nilai dan evaluate. Adakah terdapat cara lain untuk mencapai hasil yang sama dengan memproses data peribadi yang lebih terhad? Ini maksud dia. Okey. Sekiranya kita nak mencapai matlamat organisasi kita, uh, nak merekodkan, contohnya nak merekodkan prestasi pekerja, kan? Jadi adakah perlu kita mengumpul maklumat pergerakan location dia, kan? Adakah terdapat cara lain yang munasabah untuk mencapai hasil yang sama? Kita nak capai hasil yang sama tapi kita collect maklumat peribadi yang lebih terhad, hasilnya sama, maka itu adalah lebih baik daripada kita mengumpul data yang lebih banyak tapi hasilnya sama. Eh? Okey, jadi itu adalah langkah kedua untuk kita menilai keperluan dan kekadaan. Jadi yang ketiga adalah kenal pasti. Kita identify apakah dia risiko-risiko yang spesifik yang boleh terhasil daripada uh, kita buat collection ataupun kita proses data peribadi tersebut, kan? Jadi ada risiko-risiko yang dinyatakan dalam garis panduan, ada banyak, antaranya saya kongsikan di sini, contohnya kerugian kewangan, ya, risiko kecederaan fizikal. Jika kita collect maklumat peribadi tersebut, ada risiko tak menyebabkan kecederaan fizikal, kehilangan kerahsiaan, okey, risiko keselamatan, punca risiko dan potensi impak bagi setiap jenis kebocoran atau pelanggaran. Jadi risiko-risiko ini juga kita boleh fikir berdasarkan organisasi kita punya experience, ataupun kita boleh lihat ada tak risiko lain yang pernah berlaku dalam organisasi lain. Contoh, anda dalam industri hotel, anda tengok ada tak kes-kes yang pernah berlaku dalam hotel-hotel lain, dalam industri anda, yang mungkin boleh berlaku dalam organisasi anda. Jadi anda senaraikan di situ. Ada lagi contoh, anda dalam klinik swasta. Jadi ada tak kes-kes lain dalam klinik swasta lain yang pernah berlaku dalam sejarah. Jadi itu juga anda boleh kenal pasti. Jadi, bagaimana kita nak kenal pasti risiko, kemudian kita rankingkan dia. Jadi, langkah ketiga, identify ataupun kenal pasti ini, dia memperkenalkan kalau anda biasa dengan penilaian risiko, ini adalah metrik risiko. Jadi, di bawah ni adalah impak, dan juga di sebelah kiri adalah kebarangkalian. Jadi mana-mana risiko yang kebarangkalian dia berlaku, rendah, sederhana dan tinggi, diletakkan skor 1, 2 dan 3. Dan bagi impak, sekiranya dia berlaku, ada 1 rendah, sederhana dan tinggi, kan? Jadi sekiranya tadi kita bagi contoh, um, jadi saya bagi pada contoh. Jadi skor bagi rendah ini adalah dalam dalam kotak hijau ini, secara umumnya risiko yang masih lagi boleh diterima. Jadi impak dia tidak terlalu tinggi, kebarangkalian dia juga sederhana, boleh berlaku. Tapi sekiranya dia dalam kotak sederhana, perlunya mitigasi. Perlu kita buat sesuatu untuk memastikan risiko itu uh, tidak berlaku. Dan sekiranya dia dalam kotak merah, tinggi, maka mandatory, mitigasi yang kukuh dan perlu ada pelaporan. Maksudnya kena pastikan risiko tersebut benar-benar dapat dielakkan. Jadi macam mana kita nak kira? Saya bagi contoh. Kalau kes yang paling hangat sekarang ni, kes apa ni? Kebocoran bil apa ni, influencer terkenal, Karul Amin. Ada orang dedahkan. Jadi itu adalah contoh risiko. Risiko akses tanpa kebenaran kepada maklumat pribadi oleh individu, sama ada di dalaman ataupun luaran, yang mendedahkan maklumat pribadi. Okay, ini contoh risiko. Jadi kebarangkalian dia berlaku sederhana, tapi impak dia tinggi sebab dia menjejaskan hak dan juga privasi seseorang, maka kita letakkan dia tinggi. Jadi kalau dalam matriks ini, anda katakan kebarangkalian dia berlaku adalah
sederhana, contoh dia di sini, tapi impak dia adalah tinggi, kan? Maka impak dia adalah tinggi. Impak dia adalah tinggi. Kalau dekat sini. Dia patutnya duduk di sinilah dalam metrik ni. Jadi anda kira kebarangkalian didarabkan dengan impak, 2 darab dengan 3 maka 6. Jadi dia berada di sinilah. Jadi skor tahap risiko dia adalah 6, bermaksud dia adalah sangat berisiko tinggi. Okey, begitu cara anda nak kira lah. So, anda ada senaraikan 5 ataupun 10 risiko, anda buat exercise ni, maka anda boleh dapatkan uh, tahap risiko bagi setiap risiko dan kemudian untuk kirakan dia, anda buatlah purata. Eh? Anda dapat purata, anda dapat keseluruhan tahap risiko bagi sesuatu projek pemprosesan data. Ha. Okey, selepas kita dah kenal pasti skor risiko masing-masing, kita pergi kepada langkah C ataupun consider. Pertimbang kita kenal pasti dan analisis risiko spesifik terhadap perlindungan data pribadi subjek data. Apakah langkah-langkah kita boleh buat ya, untuk menangani risiko tersebut? Contohnya, anda kurangkan ataupun hadkan data yang anda collect, mengurangkan frekuensi, memendekkan tempoh anda simpan ataupun mengelakkan mengumpulkan jenis data-data tertentu. Kan? Jadi tidak semua data yang perlu anda collect, kita dah kenal pasti. Jadi kalau dia tidak perlu kita collect, kita tak perlu collect. Kan? Kita cuba minimumkan. Kemudian aspek yang kedua adalah kita pastikan dari segi keselamatan teknikal tu kita ada. Jadi kalau organisasi bahagian IT kena pastikan ada langkah-langkah keselamatan ataupun langkah-langkah teknikal untuk memastikan data tersebut sekiranya risiko dia terbocor ataupun orang curi, data tersebut tidak lagi boleh digunakan. Jadi ada konsep dalam dalam ni cyber security ni ataupun kriptologi ni, dia ada dipanggilkan anonymize dan juga pseudonymize. Ini antara perkara-perkara yang teknikal lah, kan? Tapi boleh dilakukan untuk memastikan sekiranya dia data tersebut terbocor atau dicuri, dia tidak boleh digunakan, kan? Dan yang ketiga dari segi kontrak lah, kalau company anda ada kontrak dengan vendor, anda transfer data pelanggan kepada vendor, pastikan ada kontrak yang memastikan vendor tersebut patuh lah, eh? Dan begitu juga kalau data tersebut anda transfer kepada vendor luar negara, adanya uh, um, agreement dan juga anda laksanakan satu lagi assessment yang dipanggil Transfer Impact Assessment ataupun TIA. Ini satu lagi subjek yang advance lah. Kalau anda berminat ni, kita perlu bincang pada sesi yang lain. Okey. So langkah keempat, kita dah tengok semua apakah langkah-langkah kita nak buat risiko tu. Kemudian yang terakhir A adalah kita assess ataupun dalam bahasa Melayu ni taksir. Jadi kita nak nilai semula, kita nilai semula tahap risiko tadi. Dia bagi contoh. So langkah yang ketiga tadi, kita dah kenal pasti risiko, dah bagi skor dia apa semua. Kemudian kita buat langkah mitigasi. Kita buat langkah mitigasi dan lepas kita dah buat langkah mitigasi tersebut, kita nilai semula uh, baki risiko. Ini dikatakan taksir. Taksir tu kita gunakan semula matriks ni, matriks yang saya explain tadi, kita nilai semula. Contohnya risiko yang ni kan, kita dah senaraikan apakah langkah mitigasi dia. So kita nilai kemungkinan dia berlaku masih lagi dua tak, dan impak dia tiga tak, kan? Sekiranya setelah kita buat langkah mitigasi tu, mungkin kebarangkalian dia berlaku tu sangat rendah dan juga impak kepada privacy juga rendah. Maka itulah yang terbaik lah untuk langkah yang kelima ini. Okey. Okey, so DEICA adalah merupakan langkah yang diperkenalkan untuk memastikan kita buat penilaian impak terhadap perlindungan data itu dengan secara lebih tersusun dan juga terformat. Okey. Dan akhirnya, selepas kita selesai buat langkah DEICA itu, apakah tindakan pasca? Yang pertama, kita, of course, dia akan ada report lah. Kita buat di DPI ini ada satu report dan report tersebut dihantar kepada pengurusan kanan syarikat. Pengurusan syarikat
perlu buat tiga keputusan, iaitu yang pertama menerima ataupun menolak bersetuju dengan baki risiko. Baki risiko yang langkah lima tadi lah. Okey. Kemudian pengurusan syarikat haruslah memutuskan langkah mitigasi tambahan sekiranya DPIA menyatakan tak boleh, kita dah buat macam ni juga, risiko dia masih lagi tinggi, impak dia pun masih tinggi. Okey, pengurusan kanan harus memutuskan apa lagi nak buat. Okey, nak buat apa langkah tersebut perlu memperuntukkan sumber. Tak boleh lah bos kata okey, kita buat gini begini untuk reducekan final risiko, tapi tak provide manpower, tak provide apa ni, financial budget. So ini adalah tindakan pasca DPIA. Dan anda harus ingat, anda buat DPIA ni harus simpan untuk semakan rekod. Jadi di- report DPIA ini harus disimpan selama 2 tahun. Eh? Uh, dan sah selama 2 tahun. Maksudnya sekiranya anda punya projek itu berlangsung selama 5 tahun, report DPIA yang anda buat pada tahun yang sebelum buat tahun yang pertama itu, anda harus simpan 2 tahun. Eh, Tapi dalam masa tahun ketiga tu, anda harus buat DPIA sekali lagi untuk pastikan mungkin ada perubahan-perubahan sistem, ada perubahan prosedur, ada ancaman luar yang baru, maka anda harus buat semula DPIA pada tahun yang ketiga. Okey, jadi tak perlu tunggu 2 tahun pun. Sekiranya pada tahun yang uh, ketiga, tahun yang selepas tahun yang pertama itu adanya trend baru, ancaman cyber, contohnya yang menyebabkan disrupt ataupun mengganggu semua data protection, maka anda harus pastikan anda buat semula DPIA. Okey, rekod DPIA harus disimpan sekurang-kurangnya 2 tahun selepas operasi pemprosesan tamat. Jadi contohnya saya bagi projek berjalan selama 5 tahun, maka selepas 7 tahun anda kena simpan rekod tersebut lah. Okey, disimpan minimal 7 tahun. Jadi ini bagi tujuan audit daripada JPDP ataupun pihak berkuasa sekiranya diperlukan. Okey, saya rasa itulah sebenarnya cycle keseluruhan pemprosesan pelaksanaan DPIA yang kita boleh rangkumkan dalam 3 stage ini, iaitu pra-DPIA, tentukan sama ada DPIA perlu dilakukan, kemudian kita laksanakan menurut 5 langkah DEICA, dan juga selepas selesai kita laksanakan penyediaan laporan dan juga penyimpanan rekod. Okey, saya rasa itu saja untuk pengenalan kepada DPIA. Um, Mudah-mudahan anda dapat mendapat manfaat, dan saya buka kepada sekiranya ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan, boleh. InsyaAllah kita ada satu soalan dekat chat box. Okey, saya baca. Okey, daripada Encik Muhammad Mustaqim, situasi seorang penjawat awam membuat pinjaman peribadi dengan syarikat kewangan. Kemudian Ketua Jabatan Tempat Penjawat Awam Berkhidmat telah mengesahkan butir-butir pegawai tersebut melalui surat rasmi sebagai rujukan syarikat kewangan. Okey, kemudian pihak bank menghubungi tempat penjawat berkhidmat melalui panggilan telefon sahaja untuk pengesahan maklumat sekali lagi. Adakah pengesahan butir-butir peribadi penjawat awam itu boleh dibuat sebegitu saja? Okey, atau syarikat kewangan perlu menghantar email rasmi beserta CGPDPA untuk pengesahan tersebut? Okey, terima kasih. Soalan ni memang quite uh, kerap ditanya, di mana lebih-lebih lagi bahagian HR, bahagian kewangan selalu dihubungi oleh syarikat kewangan untuk mengesahkan. Ya, betul. Terbaik, amalan terbaiknya adalah sebarang permohonan itu secara bertulis lah, secara bertulis daripada bank ataupun institusi kewangan secara bertulis. Uh, dan kalau sekadar panggilan telefon saja pun kita khawatir adanya berlaku penipuan, kan, tujuan nak mencuri data ke, ada orang nak khianat ke, nak tahu gaji kita berapa. Jadi sebaik-baiknya secara
bertulis, sama ada surat ataupun email rasmi. Sama ada untuk bersertakan sijil PDPA itu uh, itu tertakluk kepada organisasi anda lah, polisi. Kalau anda rasa nak dapatkan sijil PDPA itu untuk memastikan anda lebih yakin, tak ada masalah, kan? Sebenarnya sijil PDPA ini, kalau syarikat itu telah berdaftar dengan Persuruhanjaya Perlindungan Data Peribadi, maka dia mesti ada sijil yang masih valid lah tempoh. Jadi itu satu langkah yang baik untuk memastikan satu satu level lagi lah, saya kata. HR ataupun kewangan syarikat anda nak dapatkan pengesahan daripada yang memohon tu, kan. Sebab kalau majoriti bank komersial, mereka memang berdaftar, ada mempunyai sijil PDPA. Cuma kalau syarikat pinjaman apa ni, kredit company, mungkin bagi yang kita tak pernah dengar, mungkin mungkin wajarlah kita tanya sama ada dia berdaftar dengan PDPA atau tidak. Tapi bagi syarikat kredit yang yang besar lah, macam Aeon Kredit ke, mereka memang dah ada sijil PDPA. Jadi saya rumuskan bahawa langkah-langkah yang pihak pentadbiran buat tu baik untuk memastikan kita menjaga maklumat peribadi staf dalam pentadbiran kita. Okey ya. Saya harap soalan saya itu menjawablah, Cik Mustaqim. Okay, since kita ada masa sangat sedikit, so mungkin kita boleh buka lagi satu soalan kalau ada daripada kalangan peserta yang tuan-puan yang nak bagi nak tanya soalan ke ataupun nak jelas ke, silakan. Okay, macam so since macam tak ada soalan daripada peserta, so kita move to our next agenda. Okay, terima kasih Encik Urwa untuk for today's delivery. So saya dengan ini ingin menjemput our honored guest for today, Dr. Sufian Basri daripada Pusat Teknologi dan Pengurusan Kriptologi Malaysia untuk memberi sedikit input dan untuk closing remarks pada session hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Boleh dengar suara saya? Boleh, boleh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Ta'ala kerana kita telah selesai mengikuti sesi latihan ni lah, bertajuk pengenalan kepada penilaian impak perlindungan data ataupun Data Protection Impact Assessment di PIA sempena National Training Week. Jadi terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Irsyad HR Consulting atas penganjuran program yang pada khidmat saya amat bermanfaat lah. Jadi ucapan tahniah juga dan terima kasih saya tujukan kepada Cik Urwah atas penyampaian yang begitu jelas, padat dan praktikal, serta kepada semua peserta yang telah mengikuti sesi ini dengan penuh komitmen. Dan saya juga berbesar hatilah kerana diberi peluang, telah dijemput untuk menyampaikan special remarks ni. Pada hujung sesi ini berdasarkan pengalaman saya sebelum ini sebagai Ketua Penguasaan di Jabatan Perlindungan Data Peribadi ataupun JPDP. Dan kini saya sedang bertugas sebagai pakar kanan tabik urus kriptologi di Pusat Teknologi dan Pengurusan Kriptologi Malaysia (PTPKM). Pada khidmat saya, kedua-dua pengalaman ini memberikan perspektif yang berbeza namun saling melengkapi dalam usaha memperkukuh tabik urus data dan keselamatan maklumat negara. Pada semua peserta yang hadir dalam sesi ini, sepanjang sesi tadi kita telah dikenalkan kepada konsep Data Protection Impact Assessment di PIA. Ada yang tadi baru first time dengar, ada yang dah pernah dengar. Tapi basically di PIA ini adalah satu pendekatan sistematik lah untuk mengenal pasti dan mengurus risiko terhadap perprosesan data peribadi sebelum sesuatu projek ataupun sistem ataupun aktiviti perprosesan data dilaksanakan di organisasi tuan dan puan. Jadi pada pandangan saya, inilah kekuatan sebenar di PIA. Ia bukan sekadar satu dokumen untuk tujuan pematuhan atau audit, tetapi merupakan satu pendekatan tabik urus ataupun governance yang membantu organisasi membuat keputusan dengan lebih bertanggungjawab.
Ia menggalakkan kita bertanyalah soalan-soalan yang penting sebelum sesuatu perkara pemrosesan itu dilaksanakan. Contohnya tadi melalui konsep DEICA tu, apakah data yang diproses, apakah risikonya, siapakah yang mungkin terjejas kalau berlaku kebocoran data, dan apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi hak individu ataupun klien, customer, tuan dan puan. Jadi pendekatan ini menjadi semakin penting apabila organisasi semakin bergantung kepada teknologi digital lah akhir-akhir ini kan, dengan AI, kecerdasan buatan, data analytics dan perkhidmatan awam. Ini semua benda sekarang di cloud, jadi bagaimana benda itu menjadi satu perkara yang penting lah. Di dalam masa yang sama, kita juga sedang mendapatkan satu lagi perubahan besar, iaitu kemunculan komputer kuantum. Jadi orang tanya saya apakah selepas AI, jawapannya adalah komputer kuantum. Jadi teknologi ini sedang cepat berubah. Jadi walaupun teknologi tersebut masih dalam fasa pengembangan, komputer kuantum masih lagi baru. Dia orang predict by 2030 lebih kurang, benda itu baru akan muncul. Muncul dengan yang mudah didapati oleh rakyat rakyat kebanyakan lah, kebanyakan rakyat lah. Buat masa ni dia mungkin spesifik orang yang berduit saja. Tapi kita predict by 2030 kota-kota yang stable, yang stabil, yang kuat dah available in the market. Jadi bila muncul komputer kuantum ni, komuniti kebangsaan cyber di seluruh dunia telah mula membuat persediaan. Kerana komputer kuantum berpotensi menjejaskan algoritma kriptografi yang melindungi data kita pada hari ini. Jadi sebab itulah kalau saya boleh kongsikan, Malaysia juga sedang mengukuh kesiapsiagaan inisiatif migrasi kepada kriptografi pasca kuantum atau kita panggil post quantum kriptografi. Jadi diperhatikan terdapat satu persamaan yang sangat penting antara DPIA dan kesiapsiagaan pasca kuantum. Kedua-duanya menekankan prinsip yang sama, iaitu mengenal pasti risiko lebih awal, merancang mitigasi lebih awal. Mitigasi ini adalah langkah-langkah kawalan ya, dan membina daya tahan ataupun resilient sebelum sesuatu insiden berlaku. Inilah asas ataupun core kepada tadbir urus digital yang baik. Jadi akhirnya perlindungan data bukan sekadar soal memetik undang-undang, ia adalah soal amanah. Jadi setiap data pribadi yang diproses oleh organisasi mewakili kepercayaan yang diberikan oleh seseorang individu ataupun klien ataupun customer tersebutlah. Jadi oleh itu saya berharap ilmu yang diperoleh pada hari ini tidak terhenti di sini saja atau dalam nota saja. Jadikanlah DPIA sebagai sebahagian daripada budaya kerja dan proses membuat keputusan di organisasi tuan dan puan. Jadi boleh kita membudayakan pengurusan risiko perlindungan data pribadi sejak awal, kita bukan sahaja mengurangkan risiko pelanggaran data, malah kita sedang membina sebuah organisasi yang lebih dipercayai, lebih berdaya tahan, serta bersedia menghadapi cabaran masa depan. Jadi sebelum saya mengakhiri ucapan, sekali lagi saya mengucapkan tahniah kepada Irsyad HR Consulting atas inisiatif menganjurkan program ini dan penghargaan kepada Cik Urwah atas perkongsian ilmu yang amat bernilai. Jadi saya rasa itu saja. Saya tutup dengan satu pesanan yang ringkas. Teknologi akan terus berubah, ancaman juga akan berkembang, namun prinsip tadbir urus yang baik sentiasa bermula dengan satu perkara yang sama. Mengenal pasti risiko lebih awal, melindungi data dengan bertanggungjawab dan memelihara kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Sekian itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Terima kasih Dr. Sufyan for your valuable closing remarks, and thank you juga sebab spend time for National Training Week under Irsyad HR Consulting. So sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang hadir untuk session pada hari inilah. So sekejap je. Okay. So, okay. Untuk perkongsian selama 1 jam pada hari ini, actually sangat sedikit lah. Dia setiap kita each and every bit of yang kita sampaikan. And actually kita ada offer these courses secara public course. So kita
pada kita akan sorry. So for this public courses kita ada offer penilaian impak perlindungan data secara bengkel lah. Ini secara online. So apa yang Tuan Puan akan dapat sekiranya join from this bengkel, kita akan share more lah about pengenalan kepada DPIA. Pasal ada bimbingan direct daripada Encik Urwah. Dan juga template, akan share template, and then pengursian in terms of experience, dan juga Tuan Puan akan dapat sijil penyertaan lah. So total duration untuk bengkel ni yang kita offer selama 4 jam. Yang ni juga dalam proses apa ni, HRDC claimable. So nanti kita akan share lah the brochure tu dalam group WhatsApp. So kalau tuan puan berminat untuk join this bengkel, boleh inform PIC dalam group berkenaan lah. So, moving forward, kita nak ingatkan tuan puan untuk complete TEE assessment ataupun penilaian TEE melalui National Training Week portal. Cara untuk tuan puan untuk dapat generate the TEE tu, tuan puan boleh pergi ke kursus disertai ataupun attended courses, and then once you click boleh cari session untuk for today, and supposedly akan ada satu button penilaian TEE ataupun TEE assessment lah. So tuan puan boleh click the button and complete the assessment. Once you complete, and then dia akan generate the cert lah for this session. Okay, moving on. So, this is a little surprise untuk semua participant yang join Irsyad HR Consulting dalam National Training Week untuk tahun ni lah. Kita ada offer 10% off untuk semua public courses tahun 2026. So, this offer valid sampai 31 Disember tahun ni. So, tuan puan boleh scan this QR. Jangan risau, nanti saya PIC akan share the QR lah dalam group. So in order to entitle 10% discount, tuan puan boleh scan, ada satu form, dan tuan puan boleh isilah. Daripada situ kita akan filter ni lah, kita akan sahkan eligibility untuk tuan puan dapatkan the discount. So this is untuk kami punya upcoming public courses yang akan berlangsung pada bulan Ogos, September dan juga Oktober. Nanti PIC akan share juga this list sekiranya tuan puan berminat untuk join public courses lah. Dan untuk bengkel tadi tu pun included 10% off. So jangan lupa scan the QR dan isi. So nanti tuan-puan boleh join lah any courses dalam tahun 2026. So itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk masa yang tuan-puan elak untuk join kita pada hari ini. Jangan lupa follow our social media dekat across all platform. And then itu saja. Jumpa lagi untuk other learning session pada masa hadapan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.